apa khabar? Selamat datang ke program pertama kami di TDPSS SMKK Johari. Hari ini saya akan menceritakan satu pencapaian yang berjaya diraih oleh sekolah ini. Salah satunya seperti kumpulan nasyid Sautul Husaini yang berjaya mendapat tempat ketiga di dalam daerah Hulu Langat. Saya akan menceritakan perik jerih dan cabaran yang mereka lalui. Jom kita terjah mereka. Menemu ramah kumpulan nasyid Sautul Husaini. Boleh bermula dari saudara Wafi. Hai, saya Muhammad Firdaus Taludin. Saya Muhammad Syafiq Supairi. Saya Muhammad Fahmi bin Masud. Saya Muhammad. Saya Ahmad Hakim. Saya Mu'an. Saya Syamil. Saya dari Nasyid Sautul Husaini mendapat tempat ketiga di dalam daerah Hulu Langat. Apakah yang mendorong mereka semua untuk mencapai kejayaan ini? Kami berharapan untuk membanggakan sekolah, membanggakan nama sekolah. Okey, sebelum ni kami pernah menyertai pertandingan nasyid pada peringkat sekolah-sekolah. Namun pada kali itu kami gagal untuk melanjutkan ke peringkat seterusnya. Okey. Alhamdulillah pada tahun lepas kami dikurniakan tenaga pengajar yang mahir terhadap bidang nasyid, iaitu Ustaz Hafiz dan Ustaz Syafi'i. Kami sangat berhutang budi kepada mereka dan alhamdulillah pada tahun lepas juga kami dapat tempat ketiga dalam peringkat daerah. Perkongsian sebentar tadi, saya yakin banyak cabaran yang ditempuhi. Boleh saya tahu salah satu cabaran terbesar, saudara Hakim? barang yang banyak untuk kami hadapi. Antaranya ni balik pada pulau petang pada setiap hari dan ke Kuala Belantik dengan dayanya setiap hari untuk dapatkan tak dan tempoh yang sama dengan penyanyi. Betul tak Muhammad? Betul. Kami berkorban setiap masa dan tenaga kami. Kita dilupakan juga kepada guru pembimbing kami iaitu Puan Nafisa serta guru praktikal kami iaitu Ustaz Hafiz dan Ustaz Syafi'i yang sentiasa menyediakan kami dan aksesori kepada kami untuk melancarkan urusan kami. Terima kasih. Sebenarnya dalam nasyid ni banyak cabaran dan sabar. Dan ini tipe saat yang penuh emosi. Hari ini kita turut mengabadikan kenangan ini untuk Syakir Zubairi, salah seorang ahli penting dalam kumpulan Sautul Husaini yang akan berpindah ke sekolah lain. Syakir, bagaimana perasaan anda? Pertama sekali saya nak terima kasih lah kepada semua yang sudah menyokong kami. Perasaan saya kepada sekolah ni, semoga sekolah ni dapat naikkan semula kumpulan nasyid Sautul Husaini ni Dan saya harap akan ada yang lebih baik daripada tahun sebelum ni. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Oh ya, tentu penonton nak dengar mereka menyanyikan. Jom kita saksikan persembahan mereka.